Yo guys, welcome to my video. Hari ni kita ada AirPods 3 Pro tau. So sebelum ni dia hanya dua saja. Yang 3 tu bukan yang flagship tau. So ni lah yang flagship yang aku sebenarnya tunggu-tunggu sebab dah lama sangat Apple tak update diorang punya earbuds ataupun earphone ni. Alright. So hari ni kita nak unboxing sikit sebab aku nak try dia punya heart rate monitor dekat dalam telinga tau. So kalau kan tak banyak lah yang ada benda tu. Even yang masuk pun dia punya Beats by Dre yang ada juga heart rate dekat dia orang punya earbud. So dekat situ aku nak try yang dekat AirPods Pro pula. Alright. So harga untuk AirPods Pro ni RM999. And kalau kau tengok yang tahun sebelum ni RM1099. So dia RM100 lagi murah daripada yang asal. So ibarat macam like dia tambah features tapi pada masa yang sama dia tak naikkan harga. Pelik kan? Doesn't sound macam like company daripada Apple, betul tak? Alright, aku tak nak buang masa. Jom kita unbox dulu dan juga dengar muzik macam mana dan juga ceritakan features yang ada, especially dia punya heart rate monitor tu. So ni dia kotak yang korang akan jumpa. Nama dia just AirPods Pro je tau, tapi ni adalah a third generation. But dekat belakang ni dia akan beritahu AirPods Pro 3. So dekat situ korang tahu ni adalah yang the latest version yang korang sebenarnya dah beli. So nak unbox dia macam biasa, dia akan ada seal yang korang kena tarik macam ni. Kita akan cuba tarik. Wih, bunyi lain pula. So yang bawah pula korang patut dengar tau. Oh, sedap bunyinya bila kita unbox barang yang baru kan. Dan inilah dia guys. Dekat dalam korang akan dapat ni ya, design by California. So menu, okay. Dia tergolek guys. Yang tu aku tak boleh nak buat apa. Dalam ni takkan ada apa-apa Apple logo, stiker ke, tak ada tau. So apa yang korang dapat hanyalah manual guide macam biasa. Tapi macam korang boleh expect, Apple punya produk ni senang je nak predict, senang je korang nak biasakan kalau dah tahu. So apa lagi yang korang akan dapat sebenarnya? Dia punya tips ataupun buds yang korang dalam dah tak ada dah, yang korang akan pakai dekat sini. So yang ni korang just buka dan nampak semua saiz yang ada. So dia akan ada terbalik. Dia akan ada SXX, SX, S dan juga L. Actually terbalik, dia macam ni. So atas paling kecil sampailah yang paling besar korang akan dapat untuk muatkan dekat korang punya lubang telinga. Alright. Ada beza tau dekat sini, yang baru dan juga yang lama. Nanti aku akan ceritakan dekat korang. Alright. So inilah dia guys, AirPods Pro 3 yang baru. And dia punya wrapping pun nampak dah beza sikit tau. So cara nak buka dia macam tu je. Lepas tu tolak dia ke bawah. Dan inilah dia guys. Alamak, ketat lah pula kan. Inilah dia guys. Still lagi warna yang sama, bentuk yang sama dan juga looks yang sama, korang boleh perasan. So ni bawah dia ada pakai USB Type-C dah sekarang. Sebelum ni daripada Lightning connector kepada USB Type-C, korang kena beli tau. And korang akan ada speaker dan juga korang akan ada mikrofon, kalau tak silap aku lah. And dekat bahagian belakang tak ada apa yang korang boleh jumpa. Dekat depan pun sebenarnya tak ada tau. But apa yang korang patut tahu juga, dia punya casing ni dia dah buang dia punya lampu dekat depan. So maksudnya dah tak ada lampu ke Fazli? Untuk tahu dia pairing ke, dia dah connected ke, dia tak ada bateri ke, dah tak tahu ke? Korang kena pakai iPhone ke untuk benda tu? Tak. Sebenarnya untuk casing ni dia dah built in lampu indikator tu dekat dalam casing ni tau. So dia tak perlu ada satu dot dekat tengah-tengah. So bila aku buka macam ni, nampak macam tak ada lampu apa-apa kan. Bila aku buka, dia akan menyala dekat situ. Yang lama korang akan nampak tau. Sebagai contohnya yang ni. Yang ni yang AirPods 3 yang bukan flagship lah. Nampak ada dot dekat sini. Tapi yang ni kalau aku tutup, dan lama-lama dia akan hilang. So itulah design yang Apple perfectkan dekat dalam AirPods Pro 3. Alright, masuk dekat dalam dia pula. Aku dah tak sabar sebenarnya nak try dia punya earphone ni. Inilah dia, korang punya AirPods Pro 3. Kita akan ambil satu dan tunjukkan dekat korang. So inilah dia guys.
dia punya AirPods Pro 3 yang baru. Ada beza sikit lah berbanding dengan yang predecessor ataupun yang nombor 2. Dekat sini sebenarnya korang masih lagi ada mesh grill dekat bahagian atas ni untuk ialah basically bagi ruang sikit untuk masukkan bunyi-bunyi luar dan juga boleh cancelkan bunyi tersebut. And korang juga akan dapat satu lagi dekat atas. So ni pun sebenarnya dia lagi besar kalau korang perasan lah kan. So bila korang tutup benda ni, dia akan kacau sikit korang punya noise cancelling macam tu. And pada masa yang sama dia akan bagi lagi orang kata luas dia punya sound stage tu bila ada banyak orang kata lubang-lubang macam ni, ikut aku punya pengetahuan lah. Dan dekat bahagian ni adalah dia punya sensor macam biasa, but yang special dekat sini adalah dekat bahagian bawah. So ni adalah dia punya heart rate sensor yang korang akan dapat. Nanti kita try. And yang baru juga Apple dah engineerkan dekat dalam version kali ni. Korang tahu tak apa? Dia punya ni guys, dia punya tips sebenarnya. Antara salah satu sebabnya disebabkan oleh dia punya tips. Sebab dia dah letak foam dekat dalam ni. Meaning dia akan kedap lah korang punya telinga tu bila dengar muzik, bila korang pakai korang punya Pro 3. But dia bukan full foam yang korang akan pakai tau. Dia masih lagi combination between silicon dan juga dia punya foam. Sebab tak make sense nak pakai foam kan. Lepas tu korang tengoklah dia punya earbuds dekat sini. Lain tau. Jauh beza berbanding dengan sebelum ni sebab dia tak terkeluar macam tu sekali. Kalau korang perasan, design sekarang pun dia dah re-engineer balik dan juga cara audio tu masuk dekat dalam telinga korang dah berbeza sekarang. Dia lagi indirect dekat korang punya eardrum berbanding dengan yang tahun lepas macam corner-corner sikit. Tapi yang ni direct masuk dekat dalam telinga terus muzik yang korang dengar tu. Nak pasang macam biasa, lekat macam tu je dan ya, korang akan dapat AirPods Pro 3 yang baru ni. So macam biasa nak pairkan dia mudah aja. Korang just buka korang punya AirPods Pro 3. Lepas tu dia sepatutnya akan pairkan dekat korang punya iPhone 17 Pro Max 2TB RM10,000 ni. So tekan connect dan dia akan automatically connect dengan korang punya AirPods. Dan korang nampak lah dekat sini, dia actually ajar sikit macam mana nak gunakan korang punya AirPods yang baru kan. Bagi aku calibrate sekejap. Alah, tengok dah ada masalah bateri dah. 23% sebelah, 46% sebelah. Apa ni apa? Alright guys, aku dah connectkan AirPods Pro 3 aku dengan iPhone 17 Pro Max. Dan aku akan cuba untuk dengar dulu dia punya noise cancelling macam mana tau. Sebab yang ni dia lagi better. So 2 kali lagi hebat dan juga lagi kuat. Kita nak dengar macam mana. Wah, betul-betul kedap guys. Dia punya earphone ni lah. Dia rasa selesa tau. Dan korang pun tak akan dapat dengar sangat sebab sekarang tengah hujan tau dekat luar. Bunyi aircon lagi. Bunyi tiupan angin aircon dia ada tapi dia tak se-pronounce macam sebelum ni aku rasa. So best lah. Kalau korang pasang muzik lagi kedap tau dia punya earphone ni. So tu yang aku suka. Dan dia kadang-kadang buatkan kau rasa macam like duduk dalam gua sikit. Is that a weird feeling yang aku boleh cakapkan dekat korang? Lah. Dia akan rasa macam like bercakap pun rasa macam kita duduk dalam gua. Oh aku tahu. Sebab dia nak cancelkan noise aku juga. That's why dia bunyi macam korang duduk dalam gua. Kita pasang music sikit dia nak tengok macam mana. So kita akan carta 50 dengan muzik P. Ramlee Saloma ni lah. Muzik paling kuat buat jangan kuat sangat. Pecah telinga aku ni. Oh, dia lagi kedap guys bunyi bila bunyi muzik. Bila korang mainkan lagu kan. And bila aku bercakap, dia akan slowkan muzik tu tau. That's quite amazing lah. Okay, aku senyap nak tengok dia naikkan tak dia punya volume. Okay, aku tengok ni. Lah. Bila aku bercakap, dia akan lowkan volume tak. Okay, aku diam sekejap. A few moments later. Alright, aku dah dengar satu lagu untuk test macam mana dia punya quality, dia punya sound macam mana. Aku sebenarnya dah lama tak dengar muzik pakai earphone sangat. But apa yang aku boleh katakan, muzik dekat sini dia bagi korang boleh kata banyak variety yang korang boleh dengar lah. In terms of vocal tu,
korang boleh dengar dengan jelas, tapi bukan full yang korang boleh expect bila korang dengar muzik yang macam like havoc sikit kan. So yang tu korang akan dengar bunyi instrumen, bunyi dia punya bass, tak wide lah dia punya bass yang korang boleh dengar, tapi dia puas hati untuk korang enjoy muzik dengan earphone yang kecil macam ni. And sound separation yang korang boleh dapat pun okay. Dia bukan macam like bestnya dengan muzik instrumen satu-satu korang boleh detect, korang boleh tahu, tak. So itulah dia muzik yang korang akan dapat bila aktifkan noise cancellation. But kalau korang tak suka kalau orang luar dengar muzik yang korang actually dengar, dia ada leakage dia tahu, yang korang kena tahu. So bila korang up volume setakat ni yang korang nampak dekat display ni, dia akan ada leakage yang orang luar boleh dengar apa yang korang sedang dengar. Kalau korang buat bawah daripada ni, chances untuk orang dengar tu makin rendah. So benda-benda macam ni ada orang tak suka, ada orang kena aware lah kalau main music dekat public supaya tak mengganggu orang sebelah dan dekat public lah. Tu je. Apa yang aku perasan juga kan, aku jarang pakai AirPods sangat tau, tapi yang ni biasanya aku pakai nak tukar mood apa-apa, biasanya tekan lama-lama dekat dia punya stem. Tapi dekat sini korang boleh tukar dekat dia punya quick setting je tau. Korang boleh nampak dekat sini, korang just switch dekat dia punya quick setting macam tu je. Dan dia punya conversation awareness, maksudnya kalau orang tu sedang bercakap dengan korang pun bercakap, music akan direndahkan untuk korang bercakap. Lepas tengok dekat sini, dia ada special stereo untuk korang on dan juga off. So banyak sangat dekat sini supaya korang tak perlu nak pergi dekat setting. Sebab benda tu macam like terlalu dalam kan dia punya setting, dia punya option untuk korang tukar. So ni adalah bagi aku UI yang terbaik untuk Apple actually buat dekat dia orang punya smartphone. Tapi itulah, ada orang suka tukar dekat sini je, lagi cepat. Kalau nak cakap kualiti audio dia tu best daripada kebanyakan earphone, aku takkan cakap macam tu lah. Sebab lagipun dia tak ada macam lossless audio ataupun high quality audio, but Apple ada dia orang punya dia punya codec sendiri untuk buatkan muzik tu lagi best daripada kebanyakan codec. Kalau kan ada je yang lagi superior daripada Apple ni, tapi kebanyakan orang prefer je, best je dengar muzik menggunakan codec daripada Apple ni sendiri. Antara features baru juga Apple perkenalkan sebenarnya adalah live translation dekat diorang punya AirPods Pro 3. So itu je lah yang aku boleh tunjukkan dekat korang. Dia tak support bahasa Melayu, dia just support bahasa English, Spanish, belah-belah Europe, tu je. Malaysia belum lagi support bahasa. Alright, sekarang tujuan kenapa aku beli AirPods Pro 3 ni, kita nak tengok macam mana dia detect kita punya heart rate. Buka dia punya fitness app, masukkan dekat dalam telinga. Lepas tu kita tengoklah workout dia akan dapat detect ke tak indoor run kita buat. Alright, tengok macam mana. Allow while using. Kita akan terus berlari. Oh, nampak? Tengok ni, dia punya heart rate. Itulah dia menggunakan AirPods Pro 3. So aku akan cuba aktif sikit, bagi naik sikit. Bagi dia naik sikit. Dia bukan naik, tapi sikit sangat tu. Dah naik dah. Dia sepatutnya makin naik, at least 120. Lambat sikit lah. Dia tak macam dia lambat. Tengok dia dah naik dah. So itulah dia. Nampak bodoh sikit. Tapi tak apa, just for experiment. Aku pula rasa penat sekarang ni, tapi tak apa. Bila dapat macam ni, aku tahu macam ni, so aku akan bawa AirPods Pro 3 lah lepas ni kan. Kalau nak buat jogging ke, nak buat bersenam ke, so baguslah dekat situ. But benda yang aku concern juga sebenarnya, bila ada heart rate monitor dekat AirPods Pro 3, adakah dia akan keluarkan light yang sama macam kau pakai dekat Apple Watch? Cameraman, cuba tengok dekat sini, ada tak? Dia akan keluar warna ke apa-apa ke, warna pelik ke? So far tak ada lah yang pelik korang perasan. Supaya dia tak nampak macam like ada lampu Tom Yum kan dekat bahagian kau punya AirPods ni. So tu yang kita tak nak, tu yang kita nak elak. Alright, so tu benda yang bagus. But antara features yang aku suruh Apple letak sebenarnya dekat dalam AirPods diorang ni adalah UWB, Ultra Wideband. Sebab sensor ni sebenarnya ataupun dia punya features ni boleh tahu dekat mana korang letak korang punya AirPods kalau in case dia hilang tau. So itu yang Apple buat. Sekarang ni AirPods Pro 3 dah support UWB. Maksudnya korang boleh cari menggunakan Find My
bukan dia just letak location je, tapi korang akan boleh detect okay, dekat mana dia berada. And bukan dekat case je tau, dia juga letak dekat satu-satu korang punya AirPods ni. Sebagai contoh, korang nampak dekat aku punya Find My kan. So aku akan cari aku punya AirPods Pro 3. So dekat sini korang boleh cari case, korang boleh cari left bud, korang boleh cari right bud. Maksudnya tiga-tiga ni ada UWB yang korang boleh cari. Sebagai contoh, kalau aku tekan left dan tekan find, dia akan cari dekat sini. Nampak? So itulah benda yang finally Apple letak dekat dalam diorang punya AirPods. Bagus Apple. Ni features yang aku nak sangat-sangat. Sebagai orang yang kadang-kadang tertidur kan, lepas tu benda tu terjatuh, kita terlupa, lepas tu kita gerak and kita nak cari balik this AirPods yang hilang. Alright guys, itulah dia aku punya unboxing dan juga review sikit lah AirPods Pro 3 yang baru ni. Harga makin murah tapi features yang makin banyak. Inilah orang kata upgrade yang aku nak tengok Apple buat dekat dalam diorang punya AirPods. And aku sukalah dengan kali ni punya version. Banyak benda yang korang akan dapat. Dan aku tak perlu nak bawa aku punya smartwatch dah lepas ni untuk berjogging. Satu benda lagi mungkin aku tak tahu, kalau aku berlari dia akan detect aku punya step ke? Tu aku tak pasti macam mana. Alright, so tu je lah aku punya review kali ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, share some keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. By the way, korang suka tak AirPods Pro 3 yang baru ni? Sebab dia masih kekalkan design yang almost the same saja, tapi korang dapat banyak benda at the same time. Comment, aku nak tahu.